Rumah ni owner nak jual bawah 200,000 geng. Rumah dekat mana? Dekat Bandar Baru Setiawan. Jom kita tengok. Ni rumah di fasa pertama. Fasa pertama dah ramai dah orang duduk sini. Okey, single story ni berkeluasan 1300 square feet. Depan ni boleh masuk dalam 2 biji kereta. Kalau nak lebih ruang, masuk biji kereta pun cukup. Boleh masuk motor sebelah ni. Nampak tengok rumah ni tak menghadap rumah. Tengok depan. Jangan menghadap simpang. Jadi nampak luas depan rumah ni. Jom kita tengok dalam. Dan rumah ni orang dah buat dah grill. Nampak tak? Grill nampak akan dapat. Masuk rumah pula ni dia. Orang dah buat dah kipas, lampu semua baru untuk hampa. So memang jimat banyak. Harga bawah 200 je geng. Jom kita tengok. Yang ni bilik pertama, bilik master bedroom dia. Dan bilik master bedroom standard, boleh letak queen's bed kat sini. Dan sini ada satu toilet. Okey. Dan dia punya ruang tamu dia memanjang sampai ke sana. Sini boleh buat tempat dining hall, tempat duduk nak makan. Okey, bilik kedua dekat sini. Tapi sebelum tu kita ke bahagian kitchen dulu. Bahagian kitchen dia tengok memang luas. Dia membuka sampai ke belakang ni, sampai full dah. So pintu belakang ni sampai hujung dah. So ini dia bahagian kitchen dia. Alright. So hangpa kena buat sikit. Okey, dia punya kitchen cabinet dia kat sini memang cun dah. Ni bilik ketiga. Ni bilik ketiga dia. Okey. Not bad, boleh masuk single bed dekat sini. Right. Dan ini toilet. Toilet bahagian luar ni sharing lah. Okey. Dan ini bilik kedua. So bilik kedua boleh masuk dalam queen bed size ataupun single bed, ataupun nak tak double decker pun boleh. Dan keluasan rumah ni 1300 square feet. Harga orang nak jual tak masuk dekat akal, bawah 200,000. Harga orang nak jual 185 nego. Hampa boleh dapat semua benda ni. Cuma masuk barang, apa cat balik ke, apa nak buat ikut suka hampa, terpulang. Jadi siapa nak dapatkan detail lebih lanjut dalam rumah ni, kontak Abang Surah Tanah. Halo, sampai jadi.